Cuba menyelamatkan mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Payung, Pokok Sena pada pukul 2.30 petang. Suasana pilu menyelubungi keluarga mangsa lemas semasa upacara pengebumian yang dihadiri 200 saudara mara, jiran dan rakan sekolah serta penduduk kampung. Mereka main ayam pagi-pagi, mereka keliling sungai itu, pergi tengah sikit tu, lepas tu dia dok main lah, dok jalan cari kepah, cari pa nak bawa balik kan. Lepas tu depa ayang hujan dia koi mai, kami pula bangsa itu terbalik jelah tu. Depa dok gawang tangan. Cuma Karim dia beritahu saya, dia kata, aku tak mau mandi sini, aku nak balik di rumah. Itu Allahyarham Siti Nur Afriana, pelajar tingkatan 1 SMK Kuala Nerang dan kakaknya Siti Nur Hasliza, pelajar tingkatan 4 SMK Bukit Payung. Manakala Siti Hajar adalah pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Bukit Payung.